Ratu Cantik yang membawa Wincy masuk. Tapi Ratu Cantik itu tak popularkan saya. Rancangan masak. Macam dalam dunia kita, tak kira lah di mana pun, kalau santapan peminat-peminat adalah gosip. Jadi bila Fran dan juga masuk, Datuk Fran masuk ke bidang, tak takut ke dengan gosip yang merupakan santapan gosip peminat-peminat? itu kita tak boleh lari daripada gosip. So Royston jadi Roy, Francisca jadi Fran. So Roy and Fran senang untuk peminat. Roy and Fran. Hai, saya Suhaimi Sulaiman. Saya Muzani Ismail. Saya adalah seorang penyanyi. Pelakon. Saya seorang doktor yang gila dan menakutkan. Terpaling podcast. Pencipta lagu. Dan usahawan. Terpaling podcast. Seorang warga emas. Seorang wanita yang berani. Penyanyi, pemain piano, Penulis lirik dan juga komposer. Terpaling podcast. Saya lah penyanyi label kayangan. Saya suka bagi kenyataan-kenyataan yang panas. Seorang manusia. Saya adalah hos dalam Terpaling Podcast. Awak ni orang putih ke? Orang putih ke? Orang hitam ke? Orang hijau ke? Orang merah ke? Kita kan rakyat Malaysia. Itulah dia. Dialog daripada Susan Lancaster dalam filem Mechanic, dan sejak daripada itu dah jadi trending. Dan memang penggiat nama-nama yang bukan nama Melayu dalam industri perfilman dan juga nyanyian Melayu ini ada pelbagai. Yang paling ikonik ialah seperti Andre Goh. Siapa ingat Datuk Andre Goh adalah antara mereka yang menyanyikan lagu asli Melayu, lenggok-lenggok Melayu, yang kadang-kadang kalah pula kita yang orang Melayu ni. Sebenarnya nak bercakap ni rasa macam tak best lah, sebab kita kan rakyat Malaysia kan, tetapi inilah juga kita kena bincangkan sebab keharmonian kita dalam menyemarakkan lagi kerja-kerja seni ni. Ada mereka di antara rakan-rakan kita, okey. Dan antara nama-nama yang saya ingat seperti Francisca Peter tentunya, Roy, lepas itu ada juga nama seperti Jennifer Yan Yan, antara peserta bintang RTM, Kuchong Teng, antara peserta bintang RTM. Itu dia kan. Jadi sekarang ini kita nak berkenalan mungkin dua generasi lah sekarang ini kita bawakan bersama dengan yang terpaling podcast ini, okey, adalah dua antara rakan kita yang bergiat dalam bidang seni tanah air. Kita bersama dengan pertama Datuk Francisca Peter dan juga yang kedua Dr. Su Wincy. Itu dia, seorang Miss Malaysia, mewakili Malaysia tu. Dan yang ini memanglah terkenal dengan lagu-lagu evergreen sampai sekarang. Siapa tak yang lupa dengan lagu-lagu beliau tu, memang sampai sekarang ini tetap ada lagu terutama. Kalau dulu nak buka rancangan TV, lagu apa ya, Fran? Setia. Puji. Tak. Bukan. Demi negara Saja je. Saja. Salah tu sebenarnya. Nakal. Itulah dia. Demi negara yang tercinta. Semua tahu lagu tu dan semua akan menyanyikan lagu itu, dan kita tak nampak warna pun. Berbeza dengan sekarang ini. Sekarang kita lupakan ceritanya. Dulu kalau dikatakan Francisca ini adalah kesayangan peminat-peminat Melayu. Ya ke? Ya. Dan saya adalah antara peminat Melayu Francisca. Saya beli tau awak punya album EMI tau tu. RM9.90. Okay. Masa tu mahal juga for young people kan. Dulu mahal. Kumpul duit sekolah. Tak, vinyl record. 10 lagu.
Final. Ya. Dan terselitnya di situ Roy and Fran ketika itu dua wajah yang asing masa kita tak tahu macam mana munculnya. Macam mana tiba-tiba munculnya gabungan Roy and Fran ni sedang masa itu tengah hebat Uji dan Hil. Kan? DJ Dave dan Uji juga. Tapi tiba-tiba keluar Roy and Fran, generasi muda yang lain. I think sebab masa tu memang dah ada macam Hil dengan Uji and a few others juga, tapi but masa tu masa kita keluar that time Roy and Fran memang tak ada pasangan duet yang baru. So and then I also think masa tu dia tengah cari like something different. Betul. Mungkin dia nak cari like, you know, we are talking about maybe Muhibah Nurse. And then as all kita Malaysians kan. So we say, why don't we pick this couple? And actually we owe it to the late Datuk Sudirman, Tan Sri Sudirman. Datuk Sudirman. Because of him, EMI came. Macam mana cerita tu boleh muncul? Ini orang saya pun tak tahu. Saya adalah peminat Sudirman dan saya tak tahu cerita ni. Sebab masa tu when saya baru kenal Roy, dia sedang main piano dekat, sekarang of course boleh cakap ke hotel? Nama hotel. Boleh. Masa tu Merlin, tapi sekarang it's called Concord. So masa tu Merlin Hotel. Dia main organ piano dekat dia punya coffee house. Secara solo. Secara solo. Actually sebelum saya masuk, actually he had Datuk Khatijah Ibrahim was this duet with him at that coffee house, kat coffee house. Then lepas tu I think sebab dia dah sign dengan Warner, so dia dah pergi secara solo as a solo artist, you know. Then masa tu Roy memang tak ada partner, you know, dalam dia punya pasangan duet for the hotel. So when I came in, saya memang I was looking for work lah. Then dia tak ada female singer, so I said okay, so we joined. Then the late Sudirman, Datuk Sudirman used to come. Dia selalu pergi kat Merlin Hotel untuk makan supper. Makan malam. So he will come seorang, duduk dalam corner. Dia selalu macam tu. Saya selalu dengar. Satu episod kita bercakap dengan Datuk Yusni pun, Datuk Yusni kata dia datang dekat Regent Hotel tengok persembahan seorang. Dan saya pernah terserempak dengan Datuk Sudirman di dekat Pyramid disco ketika itu. Yes. Pyramid membuat persembahan di situ adalah kumpulan Zainal Abidin. Headwind. Dia duduk seorang je. Wow. Dia tak macam you, Suwinsi. Sorry, aku seorang. Ada bodyguard. Dah ada. Jadi teruskan. Okay. Then dia selalu datang, and then dia selalu meet, and then one day dia dengar nyanyi lagu lama. This lagu dalam 50-an daripada penyanyi Connie Francis. The song was called Frankie. Itu adalah dia punya favorite song. Okay. So dia dengar nyanyi, and then every night when dia datang, dia selalu minta suruh saya nyanyi lagu tu. And that's when it started lah. Then he will come every night. Then one night, satu malam dia bawa Mrs. Bay. Tahu lah siapa Mrs. Bay. And Puan Bay. Yes, Puan Bay. So she came with their PR, and then he sat there, and I was thinking, today he got friends. So I tak tahu, I tak kenal dia. I said, today he came with friends. So then, tapi you tahu itu Sudirman? Of course lah, you know. And then after that, masa kita ada break, dia kan you suruh I datang. Then I went to sit with them. Then I say, hey Roy, you come also lah, come. Then sat down, and then lepas tu dia kenalkan Mrs. Bay, and then they said they're very interested. They came to hear you and dia orang suka. It's all because of him. Wow. Ini adalah satu cerita yang tak semua orang tahu, dan saya rasa ini pertama kali saya dengar permulaan dia tu. Masa tu usia awak berapa lah agaknya? After school 18?
Actually, you're spot on, yeah. Right? Oh, 18. Yeah, so that 18, funny yes. kan? Dan saya pula yang baru yang menonton atau menengok cover album, saya ingatkan pasangan bercinta. Dengan lagu lagi kan. Roy and Fran ni pasangan Kita bercinta. macam brother sister selalu bergaduh. Faham. Okey, dan bila kita dengar patah-patah lagu Melayu tu, kita tak pernah nampak pun yang Fran ini bukan Melayu. Okey, dan sememangnya masa itu Uji Rashid dan Hil Amir di bawah Datuk Ahmad Sebab I Nawab. peminat besar of them. I love Uji Rashid. Datuk Ahmad Nawab. And all of them. I was big fans of all of them. And Kak Pah, all of them. You know. Okey, jadi yang Suwinsi pula, memang kita tengok pula susu galuh dia. Okey, awak pula macam mana tiba-tiba nak masuk Bidang Melayu awak kan? boleh menyanyi? Ya, boleh. Awak tak pernah cuba nak masuk ke dalam bidang nyanyian awal-awal sebelum Ratu? Okay, nak. Tapi sangat macam kita cakap, macam competition banyak. So masa itu mak cakap, okay, masa kita kan mana ada YouTube. Tak ada Yalah, kan? tak ada. Zaman saya hanya Tak ada ada. ke? Tak ada. Oh Zaman my. saya tak ada. Kita Masih ada tak ada VHS lagi. je. Ya. Sebenarnya masa itu ada Malaysian Idol, ada apa lagi? Dua saja pertandingan. Akademi Fantasia lah. Tak, masa itu saya tak fasih dalam Melayu lagi, belum lagi. So masa itu kita nak masuk dalam bidang nyanyian susah. Sebenarnya masa itu saya belajar muzik dah. Oh. Nak masuk. Awak tak fasih. Masa itu tak fasih lagi. Awak punya mother tongue apa? English. English lah di rumah. Second, bahasa bonda. Ya, bahasa bonda dan lepas itu Cina. Yang ketiga, baru saya lepas sekolah menengah, saya pergi polish my bahasa saya masuk menengah, saya polish my bahasa Melayu. Sebab saya sekolah Cina. So masa itu saya cakap, okay, saya masih lagi ingatkan bila saya dengar macam pelat-pelat Melayu, lagu Siti Nurhaliza yang memukau hati saya. Saya cakap, wah, Melayu punya singer hebat weh. So masa itu saya nyanyi banyak dalam bahasa Cina. So bila nampak saya cakap, okay, aku nak masuk. Tapi masuk, wah, semua terror, tak boleh. Aku takut. Aku kena strategi yang lain dah. So mak cakap, kau ada ketinggian, try lah. Modeling ke, pageant ke. So pergilah, cakap pergi je kan. Dah kalah 6 tahun baru menang Miss World. Oh ya ke? Semua tak tahu. Ingat saya jadi Miss World. Saya ingatkan pertama je terus masuk terus menang. No lah. Saya dah kalah 20 kali. Baru jadi juara. Oh Wow. ya. Tapi awak lah antara nama-nama yang sebaris dengan Yasmin Yusof, Miss World kan. Zaman Maggie itu, Lu. Oh, Maggie Lu, goodness me. You kenal ke? Kenal lah. You muda lagi. You ingat I ni BBNU ke? I ni dah tua. So Ratu Cantik yang membawa Wincy masuk. Tapi Ratu Cantik itu tak popularkan saya. Rancangan masak. Jangan masak Master Chef. Wow. Never ever expected. Wow. You know masa itu I still remember first season dengan Azwan Ali semua. That's why I know everyone. Masa itu cakap bahasa Melayu memang kurang. Semua kena Inggeris campur semua ini. Saya cakap okay, tak apa, saya masak saja. Fokus kan. Rating keluar. Oh, meletup. Meletup. Semua orang kenal. Semua kenal sebabkan rancangan masak. Disebabkan itu, okay, aku pergi buat album, buat semua benda lain dah. So zaman kita mungkin kena strategi yang berlainan. Betul lah. Zaman sekarang pun berlainan. Tapi yang kita tahu ialah masa awak jadi Miss World, awak pakai baju apa? Baju saya daripada Perak, daripada Kavan Ong. Kita kat situ. Masa itu pun dalam Miss World pun kita tahu persaingan sengit. So aku kena aim. Ya, pakaian you yang mewakili pakaian kebangsaan apa? Baju Bangsa Perak Puteri Perak I think so, something like that. Sebab designer yang design. Dan masa itu pun tak seheboh macam sekarang kan. Sekarang ada nasi lemak. Tapi zaman kita tak ada. Tapi tak lawan. Jaya. Dia menang jual lagu kan? pakai baju kurung. Betul ya, Datuk? Actually, I memang suka lah Baju pakai kurung, macam tu. All those kind of, you know, lovely, gentle, flowy, baju kurung. You know, I like that. It's very relaxed. Selesa.
Okey, bila dah masuk dalam industri, kawan-kawan dah berubah, kawan-kawan Melayu pergi show kan, Betul. dapat jumpa kawan Melayu, dapat jemputan pun program-program Melayu kan. Jadi Datuk Fran tak ada ke rasa janggal bila bersama dengan penyanyi-penyanyi Melayu? Not really lah. I tak pernah ada perasaan macam tu. I don't know why. I tak pernah. You don't feel at all like that. You punya pembesaran macam mana? My pembesaran is so, we are mixed up, daripada segi keluarga itself. But my environment, memang I ada masa sekolah, all my friends were mixed, like Chinese, Indian, Malay friends. In fact, I don't know where the girl is. One of my friends, my close friend's Indian girl. Father, I think, was the driver for Tunku Abdul Rahman. And then I don't know if she's there or not around still, but she's a lovely person. And so long ago, masa tu, I memang masa kecil that time. And then all the other friends I had, Malay friends, Indians, Chinese, all kinds. And kita cakap pun all kacukan, all mix. Bahasa Malaysia, bahasa Melayu, Rojak. Chinese lah. Tamil I'm trying to learn, but I'm very bad at it, but I'll try. But then, English, of course, But even my teachers, cikgu pun, I had great teachers. My BM teacher was wonderful. I actually, one of them was probably the best. I had Cikgu Ali. Don't know where he is, but he was the best BM teacher ever. Dan mereka sangat bangga. Yeah, they always say that, when I baca, when I read in BM, BM classes, they always say, oh, she's so clear, the clarity, but she's very playful. Dan Cikgu Dr. Suwinsi mesti sangat bangga kan? Saya bangga. Tapi saya masih lagi ingat satu senario kan dalam MasterChef kan. Masa itu Tomok, Tomok cakap Melayu kan. Masa itu Melayu saya memang hancur lah. Saya cakap, we were in the same team tau. So kita nak masak, use sign language. Bila saya cakap dengan Tomok sekarang, kita dua ketawa. Sebab sekarang dia dah tahu Inggeris sedikit dan kita pun berbahasa dalam Melayu kan. Tapi semua ini yang menjadikan, keunikan. Because Malaysia adalah satu country yang bila saya pergi Taiwan or China, semua Chinese je. Yelah, bosan. Yes. Kadang-kadang duduk dengan Melayu kan, aku nak tahu macam semua your agama lah ataupun apa yang kau makan lah semua. Semua ini tak boleh belajar dalam buku. So Betul. saya suka bila kan dengan kuru-kuru kan. Yes. Kenapa saya puasa? Sebab saya tahu, wah, let's go together. I like semua ini hanya kat Malaysia. Okey, kita akan sambung sekejap lagi. Kita nak cakap ni makanan ni sebab lidah dia lidah Malaysia. Kan? Lidah dia lidah Malaysia ni mesti ada kena-mengena dengan tekak kita juga. Okey? Betul. Sekejap lagi dalam Terpaling Podcast. Okey, masih lagi kita tengah seronok bercerita tentang kita orang Malaysia kan. Ini tak kira lah korang nak fikir apa, sebab kita bercakap yang ini memang level kedai kopi. Kedai kopi juga adalah lambang Malaysia. Kedai mamak. Betul. Kan. Okey, nak tanya, apakah perkataan mencarut pertama? Azus. Boleh? Jangan. Jangan. Boleh. Tapi betul. Kalau nak belajar bahasa Cina ke, yang mencarut dululah yang pertama. Betul. Kalau nak belajar bahasa Tamil semua pun, sama je. Kan? Bahasa Jepun ke apa Apa saja. saja. So first, Lagilah Dr. Suwinsi dia boleh bahasa berapa bahasa? Spanyol pun boleh? Si, pokok Espanyol. Spanyol pun boleh? Si. Oh. Sebab kerja kat situ 5 tahun. Tu dia. Okey. Dan kita nak sambung lagi lah cerita. Kalau makanan Melayu apa yang Datuk Fran ataupun makanan harian lah, apa makanan Datuk Fran? Saya boring sikit lah. Oh ya ke? Simple je food I suka. Iaitu? I think the mix. A bit of Indian, a bit of Chinese, a bit of Malay. Kan? Yeah, at Sambal home belacan. macam tu. My mom, mak saya memang dia masak macam tu. Oh ya. Yes, everything mix. Masa dia duduk when we were growing up, so
the neighbor on the right is a Malay lady, on the left one Chinese, then one Indian there. So we have this kind of muhibanas, and then they will learn cooking all like from each other. Then she will learn some Malay cooking. Then my mother, dia ada masak juga, like rendang lah, sometimes deep fried fish, all this kind of sambal belacan, and then she will do like Sri Lankan food and then Indian food, together. And then she will do Chinese cooking semua. So kita makanlah semua. Tapi saya terfikir juga, selalunya kalau artis dia nak jadi, sebelum dia jadi artis, dia nak jadi artis, dia akan pilih nama. Dia akan pilih nama, mungkin nama yang senang diingat oleh orang Malaysia, orang Melayu, terutamanya kalau masuk dalam bidang ni kan. Jadi macam Roy dan Fran, Roy and Fran, dua-dua boleh sebenarnya kan. Jadi Roy tu boleh lah juga. Fran tu masa kita baru-baru sebagai pembeli album, Fran ni macam nak sebut friend ke, nak sebut Fran ke. Ya, betul juga. Kan? Ya. But kalau kita panggil, takut pun because masa sekolah memang saya tak guna my first name. First name Francisca tu tak pakai? Tak, mana boleh. My Francisca sebenarnya nama kedua, tengah. My first name is actually my grandmother yang bagi. It's a Italian name. Under Italian saint. Luciana. You understand me? Padahal adik you Bibiana. You see? Luciana. So I memang tak. And then masa sekolah, because Lucy, oh man, I don't like that. Lucy. You. When they call me Shafa, I tu tak suka. Then I decided, okay, everybody's going to call me Francisca. Second name. Itulah. Dan masa menyanyi tu, to call Roy and Francisca, okay, Francisca is a bit too long, panjang sangat. So kita tengah carilah something macam half-half. So Royston jadi Roy, Francisca jadi Fran. So Roy and Fran senang untuk peminat. Roy and Fran. Dan masa you nyanyi di Merlin tu nama apa? Roy and Fran lah. Pakai tu juga. Senang loh. Jadi memang friend lah, bukan Fran. Adalah setengah orang call you guys. Last time when police block they will call me, hey Francis, apa khabar Francis? I will say, Francis. Mana tahu saya dulu lelaki. People call me Francis. I'm serious. Mana tahu saya Manalah dulu tahu lelaki. kan. Suwinsi. Itu nama IC. Nama IC. Betul. Tapi saya heran kenapa nama awak yang hujung tu cantum Winsi tu. Mungkin ibu bapa dah tahu saya nak jadi artis. Aku pun dah tahu. Aku tengok banyak daripada zaman sekolah sampai sekarang kan. Kenapa nama kamu pelik semua campur semua. Lepas itu bila masuk industri, guna nama IC je. Banyak orang ingat Suwinsi ni nama artis. But it's nice. It's nice, it's cute. Ya, sebab mak cakap, dua syllabus lebih senang. So bila masuk pun dia macam ala-ala Melayu. Maybe when your baby very cute like Sorry, bila saya kecil saya macam Godzilla sebab saya gemuk. So cute. It's true Suwinsi. Never ever imagine dia akan jadi Miss World. Aku gemuk gila. Tak pandai belajar. So cute. Saya semua pun tak pandai sebab besar. Besar. So cute. It's after that saya suka menyanyi, baru saya pergi mengasah bakat semua benda. Okey. Dan awak gunakan nama Suwinsi. Winsi itu saya baru nak tanya lama. Kenapa nama yang hujung tu bercantum? Kan? Patutnya nama yang kedua, nama yang ketiga kan? Tapi masa itu ibu cakap macam sesuai, tak ada orang guna. Dan masa itu kan ada kasut macam yang Vinci tu, dia tukar W je. Betul. Awak lah. How cute is that? Okey. Nampak tak? Kita macam-macam warna. Janganlah ubah kan. Macam-macam warna kita ada. Betul. Dan seronoknya hidup macam ni ialah bila kita ada peminat pula. Peminat kita orang Melayu, peminat kita kan. Dan mereka mendoakan. Kan diorang punya mendoakan agar diorang selalu ingat yang Fran akan kahwin dengan Roy. Is it true? Oh no, going back there again. No, who knows kan? Ada? No lah, never. Ada tak? No lah, dia macam adik-beradik. Ayo. Macam saya dah I know it's a dream when they see us nyanyi senyum di
bibirmu. Oh, like so sweet. After that, stop lah, don't do that lah. Tapi dulu kan boleh pegang-pegang tangan kan. Alah, acting mah. Yelah. Dulu Still boleh. didn't get any acting roles yet. Acting. Macam bercinta. Hale Ya. dan Uji pun diorang gosip kan. Gosip, Okey. Macam dalam dunia kita tak kira lah di mana pun, kalau santapan peminat-peminat adalah gosip. Betul? Jadi bila Fran dan juga masuk Datuk Fran masuk ke bidang, tak takut ke dengan gosip Of yang merupakan course. santapan Gosip itu peminat-peminat? kita tak boleh lari daripada gosip. Kena, kan? Memang ada punya sikit-sikit, because it is not kita punya news. Yeah. It is the news yang diceritakan oleh Rakyat, penulis, the netizen, writers, yeah. and now of course social Netizen. media. Yeah. Everybody is a writer. Everyone is a journalist. Betul. Betul tak? So they will come and say, you saw that no semalam. You tengok tak? Yeah. Tengok tak? And then it's not that they created the news for us. Bukan kita punya news. So when you are singing a love song with another guy or a girl, of course lah, you have to macam berlakon lah. The story is there, cinta. Betul. Or the story is there as a person who gaduh ke, you know, you got to play it out. You got to act it out. It's also like acting, what? Yelah. Tapi kadang-kadang kita boleh jadi takut. Dia kata, halah, kalau aku aktif dekat negara lain ataupun negara tak adalah aku punya gosip murahan macam ni. Ni sebabkan orang-orang kita ni, orang Malaysia ni suka gosip-gosip murahan macam ni. Jadi Terlalu antara free. gosip yang Kita paling terlalu free. antara gosip Datuk yang buat you ketawa atau you menangis? Gossip that make me nangis ah. I think Ada lah. no, not so much lah. That so one much is kan? more on Sebab, sad news yeah. lah. But you know, news berita yang sedih kan. But gossip line, no. I dah macam you Yang know, buat you it's ketawa? just ketawakan lah. After a while you just laugh. Apa antara gosipnya? Dilamar kerabat diraja. Dulu-dulu Yang mana? kan Yang ada mana? Datuk S lah, Ada Datuk M kan, Datuk J lah, Datuk kan. Dulu-dulu. Ada. No lah, I think sometimes people inginkan sangat, you know, Yeah. sesuatu, you know, Betul. they want something. And then sometimes, alah betul lah, kalau dia berjalan dengan budak ni lah, you know, that kind of feeling kan. I said, ayah, what to do kan? Tak jadi, tak jadi kan? Apa nak buat? Jodoh kan? You Jodoh know? tak sampai. Exactly. Okay, Dr. Su. Ya, bagi saya ada gosip yang cakap saya kahwin dengan orang Melayu ataupun saya berpuasa sebab saya mungkin kahwin dengan Datuk Melayu. Ya. Semua banyak. Wow. Aku rasa Jadikanlah kenyataan. banyak Tengok tak? Tengok cara dia. banyak orang cerai sekarang tahu. Aku tak nak cerai ya. Aku takut. Sekarang tengok je. Wah, banyak yang gosip yang berlainan kan. Tapi masa saya bila saya masuk industri pun saya dah tahu bahawa saya tak nak kahwin. Sampai sekarang. Ya, because saya dah tahu apa yang saya nak dan semua. Bagi saya kebebasan. Apa-apa gosip semua, dan saya satu apa yang pahala daripada kawan-kawan industri. Jangan kahwin sesama satu industri. Actually, you're right. Oh, you ke? You're right. Betul. You know why? Aku pernah, sebab bila kita berlakon, Itu dengan Ikram Dinsley? itu kawan sangat bagus. Kenapa you tahu? Dulu dengan Ikram Dinsley? Itu sebab kawan baik. Okay. Dan masa itu saya masih lagi ingat satu kali saya keluar album Melayu kan. Tapi PR manager hantar hantaran yang salah. Oops. So masa itu kita nak buat gimmick. Jadi dia lama dengan saya. Okay. Tapi lepas lama kita try to explain itu gimmick, semua jadi macam kenyataan. Jadi say that we are together. Tak percaya kan? Tapi lepas itu saya memang very close to him. Tapi awak puasa. Saya Tapi puasa. awak tahu kan menipu tu dosa. Ya, jadi saya tak tipu. Gimmick tu tipu lah. Tak, saya cakap itu it was opening gimmick. So we were telling, tapi orang itu tak percaya gimmick. So orang yang tak percaya sampai berita itu jadi besar. Tapi macam Datuk Fran macam setuju tadi, jangan kahwin sesama dalam industri. Yeah, because memang ada konflik. Ada konflik. Banyak. Because why? If you're both actresses, for the first few years maybe it'll be okay. Very sweet because one. it's love. You love each other, surely. But there will come a time where
one will be more successful than the other. Oh, ego You lah. you have to also consider, kalau you punya partner tu seorang yang besar hati, besar minda, dia takkan rasa macam kecil. You know, he won't feel small, and he will encourage his wife. Say, no, go ahead. You know this sweet couple. What's their name? Zendaya and what's his name? What's his Zendaya and boyfriend? I can't remember. The one who played Spider-Man ke? Oh, I can't remember. yeah. What's it? Aku tahu. Holland and Yeah. how sweet, you know. It was his night at theater, and he was so sad, and she was so sweet. Wow, she was so excited Catherine for Zeta-Jones pun. Betul dengan kan? yeah. yes. So you have to be excited for your partner. You know, but there memang kekurangan itu. Because everybody, you know, everyone And the wants, second thing, Yeah. sini bukan Hollywood. That's also true. Because okay, dalam bidang seni kan, gaji pun tak tetap kadang-kadang. Yelah. Of So course. I don't want to sama fall. jugalah, sana pun sama. Sama, Gaji sama Tapi lah. sekali gaji dah hidup satu Ya, macam gaji ni. hidup But they besar. still tak cukup. You know what I mean? Kita lain, Yeah, memang lain. yeah. But it's true because you really have to Yeah. respect each other. I think respect is very important. And the second thing aku pernah nampak kat China dan Taiwan mereka kahwin demi dapat job. Oh, macam tu. Susah tau, anak-anak saya tengok semua sengsara. So I don't That's so like it. I don't like it. Honestly. yeah. Itu yang saya nampakkan dia buat macam marketing. Yeah. Jangan gadaikan semua perkahwinan. Correct. Kita dah kena hadap semua netizen. Betul. We need our time. Dan saya pastilah macam Datuk berkawan dengan rakan-rakan penyanyi lelaki Melayu, tak ada ke yang nak mendekati? You know, it's so funny. It's really funny. But it's not funny, it's true. Tak ada. Semua orang macam I punya brothers and Oh, sister. faham. Awak I am serious. Even macam Datuk Jamal Abdillah, they will see us on stage, wah, and people, my fans Saya say, suka. how nice you are both. And I said, no, I know his wife. She's a beautiful person. He's a saya beautiful doakan person. tau. Jangan. Lagu He apa can. nama? Till Lagu today, duet. Tak boleh. Datuk Jamal will Jamal joke Abidin. also about it because we are so close like brother and sister that there is that care for each other as brother and sister. But there is no such kind of romantic Tapi thing. lagu duet tu macam bercinta betul. From dulu already we Sampai were like sekarang. that. We knew how to macam memang tahu berlakon this thing, and then we know. Because I think he is like me. We are kind of romantic. We love the idea of being in love. Yeah. But for me, I love the idea of being in love, full stop. For me, Lepas itu tak ada. Full stop. but I love the idea of singing with the person who can appreciate dia punya tu lagu Betul. dan dia punya meaning. Ya. That is most important. Betul. Okey, macam Doktor nyanyi lagu Melayu kan. Setelah membuat beberapa single lagu Cina kan, lagu Melayu, mana yang susah? Okay, bagi saya dulu lagu Melayu susah. Tapi sekarang saya nyanyi Melayu lagi fasih daripada Cina. Sebab That's so amazing. Very weird. Amazing. Very weird. Bila saya masih lagi ingat tahun lepas saya buat macam untuk drama OST kan. Saya cakap bagi saya nak 2 version lah, saya buat 2 versi. So kita compare. Dengar-dengar macam Melayu yang lagi sedap. Sebab kita kat sini. Yeah, so no choice. Dan saya pun mengajar. Jadi semua belajar saya Melayu setiap hari sekarang. I force myself to speak bahasa Melayu. So semua ini kan disebabkan mana yang kita tinggal. So sekarang memang mungkin Melayu sikit. This is Malaysia. This is Malaysia. This is our home. And we must be thankful we have our own language. Betul. Bahasa Malaysia. Gila kan? We have our own language. There are countries who have their own language but they are still in limbo. Betul. Betul. Ya, Okay. betul. So we have to be thankful just as how we have our national stations, That's our gila. national airline. bagus, Be ya. proud of your national. Yes, Betul. kita ada national costume. Exactly. Betul. You ada national MC. Kan? Kita berhenti. You jalan mana pusing, dekat I balik. Okay? Kita berhenti sekarang. Dan lagi saya nak tanya, lagi gedebam. Oops.
Semua peminat-peminat undi dia untuk bintang popular kan. Nampak tak? Peminat-peminat undi dan peminat-peminat sayang dan peminat Melayu inilah yang sebenarnya jaga dan bila pergerakan depan peminat Melayu tak boleh pula nak selak-selak, pakaian kena jaga. Susah tak? Tak lah, I think I'm a very macam Dah biasa. Biasa Dah lah. biasa. I dah biasa macam ni, you know. Dah biasa. And I hope that so far so good. Peminat I masih ada bersama saya. Ya, Dan sekarang pun lagi ramai yang muda lagi. You know, the age punya gap itu seperti from 17, 18 years old to 50 years old. The followers now, the new ones. So bagus jugalah macam tu, new fans. Antara perkara yang peminat Melayu buatlah bagi atau hadiah kepada Datuk. Oh banyak. Sometimes susah pun nak jumpa semua kan. Because sometimes peminat nak bagi hadiah, I also feel segan, malu nak ambil, you know, because I know my peminat are real macam hardworking, down to earth punya people, and they have small businesses. Kadang kalau dia orang jumpa I pun, dia nak ambil gambar, dia saya boleh pegang tak punya produk. Say okay lah, it's okay. So for me, I don't care, tak kisah. Just can give them a smile for them. They can have a picture up on their wall ke mana, holding the cake ke, you know, or holding their apa ni, whatever gift yang dia orang, they're just happy. They're so happy. So I just let it be, biarkan. Betul. Tapi tetap jaga batas kan, supaya orang Melayu tak tak kecil hati, saya kata tak bersalam, macam tu kan. Ada juga di antara kita yang yalah budaya boleh minum, tapi kita tak minum depan. Tak. Kan? For me, I think minuman is something where I ada ramai kawan yang minum as in, you know, minum. So and then ada yang, you know, there are some also smoke a lot ke all kinds lah, but you know I don't. So you know, minuman itu dulu pun lah minum macam segelas ke, but I'm not that type of person. So memang I tak minum. Dan tak minum depan tak, peminat. no, I don't pun. even minum at all now, because last time maybe segelas, maybe New Year's, sometimes celebration, go people's house, rumah orang ke, dia orang ada glass wine ke, champagne ke, but I'm not crazy into this kind of thing. You dah dimelayukan no lah. I tak minat. You dah dimelayukan. No, I really tak minat also, because why? Some people they minum, dia lupakan diri. Betul. Dia bawa kereta ke, it's very dangerous also. Betul. You boleh minum, no one is say tak boleh minum, but you have to be careful. Kita tak nak macam sakitkan orang. Yelah. Hurt anyone, Menderita. But most of all my Malay friends, memang they don't lah. Yalah. Okay, no. So it's okay for me. I can go anywhere. Dan doktor macam mana dari segi pakaian bila berhadapan dengan peminat Melayu? Bagi saya memang kena sopan lah. I transform a lot sebab Miss World kena seksi. Kan? Betul. Lepas itu masuk bidang Cina pun kadang-kadang kita pun boleh pakai seksi. Kan? Bila masuk Melayu dan masa itu dah popular kat pasar Melayu, banyak saya jaga. I make a lot of changes. Sebab I think bagi saya, kau nak masuk pasaran orang lain, kau kena hormati adat semua orang. Macam masuk rumah orang lain, itu bukan rumah kita kan. Kita kena hormat. Bagi saya, walaupun saya kat Taiwan pun, I do my homework. So zaman sekarang kita kena buat homework dulu untuk generasi yang nak masuk pasaran Melayu. Sebab pasaran Melayu besar, tapi sangat dalam. Kau kena ada timing, kau kena show effort, menang hati. Menang hati bukan satu hari je. Sekarang banyak viral kan. Tapi adakah itu lasting? Itu yang saya nak tanya. Adakah itu sincere? Banyak tak sincere. Itu fake. Pak Neil tak sincere sampai saya cakap boleh tak boleh. Dan lepas itu pun mempergunakan fans saja. Itu saya tak suka. Bagi saya cakap fans ini suka kamu, tanggungjawab kita tak mempergunakan mereka. So we have to give back in some things. So kita kena bertanggungjawab. Itu yang boleh menang hati secara lama. Ada tak Datuk attempt ataupun permintaan daripada mereka untuk menyanyikan lagu asli ke? Ada. Lagu joget. Yes. Sometimes ada functions kan, macam weddings ke. Ada juga. And sometimes lagu saya macam Kacukan. ubah, change, rearrange punya lingo. I like
my favourite seperti I like Zapin. Oh, I Zapin. like Nice. I love Zapin. Antara lagu yang Datuk nyanyi lagu. I pernah nyanyi Sekadar Pinggiran as in a Zapin Cuba style. nak dengar. Alah, I like the beat. Not Not so fast lah. It was very... No, not like that. How they played it that day. It was at a hotel. Yeah, but it was very nice. Oh, yeah? Yeah, it was very nice. And sometimes some of my slow songs memang I dah macam tukar macam tu. Sedangkan Datuk menyanyi lagu Setia. Kan? Itu pun ada lenggok. Ada. Lenggok asli kat situ. Yes, ada. In fact, most of the songs memang ada. You know, and you'll be amazed also like ramai rockers minat lagu saya. Yeah. Which is like, how can balada, you know. But they say actually my songs are rock songs. Oh yeah. Crazy tak? They say it's a rock song. Rock people like my music. I don't know, but it's true. Apabila RTM memilih Datuk untuk menyanyikan lagu Setia. tu, kira anthem tu. Anthem, Tu kira anthem tu. I rasa bangga, of course, very proud. I was also juga macam nervous juga saya, you know, because ini adalah sebuah lagu yang akan represent Malaysia. Betul. Kita satu negara, satu bangsa, you know. And that's all I want to say. Yeah. Macam mana opening lagu tu? Demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh setia. Nampak tak? Demi Setia. Itu kan raja Melayu. yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi. Naik bulu rumah saya. Kan? Goosebumps. Don't bagikan. Jangan Jangan. jangan bagi orang lain nyanyi pun lagu tu. Betul. Dia tak nak orang lain nyanyi pun lagu tu. It's coming again. Oh, yeah? Round. Yes. Alright. Yeah. Coming soon. Dan Suwinsi berlakon ya. Berlakon pula lagi dalam drama Melayu. Ada tak sebelum tu Datuk, sebelum lagi saya nak tanya. Datuk terkenal-kenal tak ada orang offer ke berlakon? Okey, Dr. Suwinsi dulu. Masa itu lepas MasterChef banyak tawaran berlakon dalam especially drama Melayu, filem Melayu semua. Jadi pergi berlakon saja. Bila berlakon, wah, skrip banyak Wah. Dan on set pun saya cakap ini terlampau panjang. So kadang-kadang kita Don't worry, I know that feeling. minta maaf lah. Behind the scene. Hello, aku bukan Melayu. Tak, mereka pun tak nak Melayu sebab nak colour kan masa itu. Yelah. So, ataupun ada scene yang watak Melayu tak boleh buat, saya boleh buat. Okay, saya buat. So saya mainkan watak begitu. Good, right? Ataupun saya tahu banyak yang tak nak buat macam mungkin agama tak bagi ke apa. Yelah. Jadi saya sentiasa Watak penyondol. watak jahat. Penyondol dah ada. Aku pernah duduk dalam kaki Aaron best Aziz. lah, you can play somebody else. Sebab I want to play somebody else. Dulu kan nampak saya macam tapi watak semua saya jahat. So tak ada orang nice. Yelah. Pelakon Melayu tak boleh buat. Kan? So apa yang tak boleh campak saya je. Awak Ayo, dengan so nice. Elizabeth lah. Yalah, duanya. Dua. Ya, dia generasi baru, aku generasi lama. Sama je. Jadi kita mainkan peranan yang berlainan. Macam Datuk takkan tak ada Saya siapa nak. Siapa nak call saya? Kau nak jadi penyondol? I don't care anything lah. Watak Bagi jahat je lah. boleh. Aku ambil. Kau nak jadi penyondol. Betul. Aku cakap. Sentiasa cakap. Watak jahat pun. lagi ya. I'm here. Tak. Soalan ni kan tak boleh belah. Ni memang tak boleh belah. Kau nak jadi penyondol. Sekali yang jadi rupanya orang lain ya. Orang lain yang jadi penyondol. Sorry lah, macam desperate. But yes, I wanna act. Takkan Kini daripada acting. masa you Tak terkenal lah. nama. Ada ramai call juga. Call my manager, Bibian Abad lah. Manager tak bagi. Show me the acting. Give it to me. Belum lagi. Oh, show me the money kot. Show me the money. Mahal No, I say lah. acting first. Show me. Give Mahal it to me. agaknya. No lah, mana ada. Belum discuss pun apa pun. You know, give first lah. Kan? Okey, dan bila ini keluar sikit lah Boleh, bila
adik awak ni menyanyi juga Ya. dalam bidang ini. You hear that, Bibiana? You tak ada kata don't lah. Yalah, jangan No, datang. you know what? When Why? dia keluar, She love dia it. same time dengan apa? Raja Ima. Fauzia Latif, Raja Iman, all this time kan. Oh, wow. And she was actually signed to dia punya same company, Happy Records. Big Oh. Fauzia. And they were all friends. They were Faham. friends. Then dia tak minat. Dia tak minat. My sister memang tak minat. She's got damn good voice. She got Wow. perfect pitching. Wow. Perfect pitching, good voice. That's why she can ketuk me every time. Hey, you sang teruk lah that day. Why yeah, ah? yeah. You know? Wow. And I was like, what do you mean? She said, terrible lah you that day. What's wrong with you? Dia cakap macam tu. I always kena scold. Hello, she's younger than me. She's my manager. Wow. But I don't have that type. Feed your Faham. ego type. My sister Faham, tak ada. Just lantak. Just give Yeah. straight. Say you sucked that day. Terrible. Teruk you nyanyi hari tu. Aduh. I so But had to- of course lah, datang I daripada just adik had to quiet. okey lah. Segan, sakit juga hati. Sakit But lah. but tahan Tapi lah. terus What to do? terang. Kakak, you know, I'm so much Yeah. older than her. Like way older than her. Tak masa But- you dah mula, dia nak masuk, you tak stop her. No, I don't. I didn't care. My mother tak Okay kisah. lah. My mother, they happy. They don't mind because, you know, and she's such a pretty girl, you know, and very talented, very gifted. Then what you call this? They all keep chasing one album. She did the one album aja, and it was such a good album. But Lepas tu she tak minat. tak minat langsung. No, not at all. Kadang-kadang She tak just boleh not paksa. a limelight type. She's not tak boleh paksa. interested. Yeah. But she's got a great voice. Yeah, I meet a lot of people like that. Ah, yeah. such Nak good paksa singer. A lot of tapi- good singers Yeah, lah. yeah. I don't know what it is. Yeah. Mungkin dia malu ke? I don't think Mungkin, so. yeah. But maybe they're just very private people. Yeah, yeah. Betul tak? yeah. Betul. I think they are. Kan? Setiap orang Ada orang lah yeah, macam tu kan. ada. I think Liana so nodding ya, private. Okey, Ya. katalah ada tak rasa menyesal Masuk masuk bidang seni. sebelum tu baru teringat. Ya. Mereka ni dua-dua pernah pergi ke luar negara. Betul. Betul. Dia bawa pergi luar negara, patutnya jadi mak saleh lah kalau duduk negara mak saleh, patutnya jadi tali lah. Tak, ya balik tetap juga Melayu. Bagi saya tetap juga Melayu. Awak duduk di mana Malaysians Fran? very hard lah kan. Fran? Banyak tempat. Awak duduk tapi cakap Melayu. Dekat luar negeri I selalu cakap bahasa Malaysia. And balik sini all my Malay friends all cakap bahasa Inggeris. So macam mana? Alah, potong. Macam mana? Macam mana? Itulah dia. Ah. My bahasa all like koyak-koyak sikit Malay, sikit Tak, macam mana you English. cakap bahasa Malaysia dekat luar? Just I speak only bahasa Melayu. Bahasa Malaysia is better dekat luar negeri. But all my friends, I don't know, maybe we like to macam just talk with ourselves. My best friend was a Malay, so in London. And then when I went to China, my best friend also a Malay. Malaysian. And then I went to Germany, so one of my close friends also was a Malaysian. Mm-mm. You know, it's like crazy tak? And then from them I met other orang lain. They're all from their country, the people from there. But when I balik Malaysia, macam first year of course a bit susah because I duduk lama juga kat London. But first year of course I balik, then you course you speak sikit English a bit, and then I meet my friends cakap bahasa Malaysia sikit. But then they all look at me like, dia duduk luar negeri kan, mungkin dia tak boleh cakap bahasa dah. Okay, tak apalah, kita cakap bahasa Inggeris. Bawang sangat kan? Bawang bentuknya. Cara dia membawang sangat. Doktor? Saya pernah nak migrate overseas honestly. Oh. Tapi ada lead boss ataupun orang industri cakap, kalau korang tak balik untuk industri, siapa lagi? So kadang-kadang saya cakap, walaupun kita akan ulang-alik pergi luar negara tengok benda, tapi bila panggil balik je, saya pasti balik. Panggil je. I told them because saya start daripada Malaysia. Betul. So tanpa Malaysia, negara kita pun tak boleh jaga, apatah lagi kalau negara. Yelah. Faham tak? Betul. Faham tak? Betul. I was like, kadang-kadang Siapa nak jaga negara kita Kan, kalau I was bukan like, kita? kan? Tak, Kan? ada yang kadang-kadang saya tak faham. Dah pergi overseas, tak balik. Hanya etiket saja. I pay myself, so I come back. Kadang-kadang kalau ada banyak yang macam ada, mungkin ada banyak artis Cina yang pergi ke luar negara, balik tak ada orang dah tahu kamu siapa. That's true. So bos saya sentiasa cakap, you never let go Malaysia pasaran. So I had that promise dulu sampai sekarang. Dan you sekarang mengajar pula anak Malaysia. Saya mengajar. Mengajar apa? Saya mengajar dalam music business, multimedia, produksi, semua benda saya ajar.
apa yang dalam industri, I keep pushing them. Dan kadang-kadang saya mengajar guru sebenarnya sebab nak train mereka. Very good. So kadang-kadang saya buat pro bono juga sebab semua Alah. B40. Aduh. So I choose, banyak universiti yang mahal nak ambil saya cakap tak nak. Kalau ini bukan untuk orang miskin, saya tak nak. Aduh. Sebab saya tahu I don't want to make it as a business. Kadang-kadang saya Itulah percuma. nilai kita. You faham kan Inilah apa, nilai Cak? orang Malaysia Ya. itulah dia. Tak boleh beli dengan Tak duit. boleh. You tell me, I was like, aku tak boleh lah. And I was right like, now, yeah. we really need that type of skill. Ya betul. Ya, Kita harus ada skill macam ni to train. Kita kan dekat Malaysia ni tak tahulah tempat lain tak tahu, tapi kita selalu diajar yang duit bukan segalanya. Yes. Betul. Kan? It's more than that. It's more than that. Dan itu sebabnya kadang-kadang kita tak kira bangsa, bila ada susah kita sama-sama. Sama kita Ah, turun kita- je. kan? That's why. We should keep that lah. Tolonglah We kena. jaga kelestarian Betul. budaya kita Betul. ini. Yeah. Dan pada waktu yang sama juga kita macam saya lagi dan dengan juga Datuk, kita akan tinggalkan negara ni, kita akan tinggalkan dunia ni kepada Generasi. you all lah. Generasi depan, legasi ya, ni lah yang betul. nak kena jaga. Betul. Apa Datuk nak pesan? Well, sekarang zaman baru is still not really so baru already. But for all the young people, you punya future, gunakan social media dengan baik. Ya, dengan sesuatu yang positif. Dan kalau kamu ada satu talent pun, ada banyak platform sekarang. Gunakan platform itu. Kalau kita tak ada macam dulu, you have to sign sebagai artis, musician pun apa, doesn't matter. Use the platform. Use it dengan baik. And that can really go far. Because this is a new way. Okey, pesan untuk menjaga keharmonian kita ni. Nyanyilah lagu Setia Tu. Situ ada banyak lirik yang boleh belajar. Betul. Lirik dia Same dalam. time, Dalam. berbagai kaum kita harus what yang dikatakan tadi, jangan tengok whether it's your colour ke, race ke, religion ke. Yeah. Kita just tengok kita as sebagai rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia, apa-apa pun yang terjadi pun, kita harus tolong sesama. Betul. Help each other. Yeah. If kalau kita tak tolong each other, then there's no future. Betul. We have to help each other. We have to. Doesn't matter what, but we have to help each other. Doktor? bagi Doktor nak saya- pesan kepada adik-adik yang baru. Boleh. Kan? Satu, attitude kena jaga. Hormat tu kita punya kan? Kita punya Sebab straight dulu mat sampai juga. sekarang pergi hormat ataupun salam, kena juga satu, kena hormat kepada semua orang legenda ini. Tanpa anda semua, kita tak ada. Betul. Sebab we cannot build industry dalam 1 tahun, 2 tahun. Ya. Kita berpuluh tahun. Ya, kan? betul. So, yang kedua, ketiga, buat homework tak apa, jadi humble. Bukan apa dari segi follower ke ataupun CJ, semua akan ada. Tapi attitude yang kita cakap boleh menetap dalam industri. Yang kedua, ketiga, jangan berkira sangat. Yelah. You tengok semua orang legasi ini, dia tak berkira. Yeah. Dia buat lebih. Kadang-kadang saya respect tau. You tengok, ayo Datuk bagi buat ini itu. Kita Betul. apatah lagi. Tetamu tak datang dah duduk sini lama kan. Kita nyanyi pun tak ada orang, kita nyanyi juga. Betul. Yes. Benar kan Datuk? Benar. Hosting tak ada orang, kita hosting. Yeah. Sekarang tak kena ada semua. Fans pun boleh beli, ada yang beli. So Tapi banyak kena jaga dan hormat. Dan yang kedua, aku rasa satu, pertahankan local industry. Itu. Jangan hanya tengok luar saja. Yes. Please lah. Please. Kita tak hargai kita punya artis. Siapa lagi? kan? Tengok luar negeri, how they hargai their own. Whether it's a legend or whether it's a new, how they value dia punya own artist. Yeah. We also should value We our also own. must. We need to do that for us. Yeah. We can reference Harus. overseas. And Tak remember, bagi kita we have our own national language. Betul. Jangan kau rasa tak mau nyanyi dalam bahasa Malaysia pun, because this is your country, this is your language. Do it. Dan saya teringat jugalah Datuk Sudirman Haji Arsyad adalah antara mereka yang buat konsert road tour, tapi tak lupa membawa penyanyi seperti Saralu. Yes. Ilen Kang. Yes. Oh my, I got banyak nama I tulis tadi. Tapi dekat mana kertas Macam tu kan. So nama-nama begitulah
Ramai. Jadi sekarang ini kita kena ada acuan. Kalau ada konsert lah, kata konsert Melayu ke, Betul. kita selitkan Ada. nama-nama Semua-semua. penyanyi bukan Yes, Melayu dekat ya. situ. Sebab Begitu memang ada juga ramai. kalau Yes. konsert bukan Melayu, Kita selitkanlah boleh penyanyi selit. Melayu Ya, dekat ya. situ. Yes. Ya, berkongsi. Itu yang I pernah cakap this thing before kan. I think it was last year juga, about masa build up kepada Hari Merdeka. That every concert we should have a huge mixture. Betul. Pergaulan itu harus ada. Ya. We must have that. We Dan- have to have it in schools. It has to It be has to there be there. from the school already. Betul. Dan inisiatif untuk belajar menyanyi bahasa Cina. Bukan kita nak jadi Cina. Yes. Kita belajar menyanyi lagu Tamil. Bukan kita nak Betul, jadi betul. Tamil orang India. Yes. Belajar menyanyi bahasa Melayu bukan nak jadi Melayu. Kita nak jadi Malaysia. Malaysia. Betul. With that note, kita tutuplah kita punya Terpaling Podcast. Perasaan dan hatimu mengikut musik, bertukar ganti, hangat dingin. Kehadiranmu di dalam hidupku bak bayang. Sebentar ada, sebentar menghilang. Siapa sebenarnya aku padamu? Aku sendiri terkeliru. Kau mengharapkan aku sentiasa mengerti. Terima saja apa yang terjadi.
kehadiran